Pernah terfikir tak cara mana yang paling bagus untuk kita belajar? Hari ini kita bandingkan dua pendekatan utama. Semuanya bermula dengan satu soalan penting. Dalam kelas, siapa yang patut pegang kuasa? So, macam mana kita belajar dengan paling berkesan? Dengan hanya mendengar atau kita teroka sendiri? Jawapannya ada pada dua pendekatan. Jom kita mulakan dengan yang pertama, pembelajaran berpusatkan guru. Dalam model ni, cikgulah sumber maklumat utama yang sampaikan segalanya di depan kelas. Murid pula peranannya apa? Mereka jadi penerima pasif, dengar, catat dan hafal. Kelebihannya, cepat sampaikan banyak info. Tapi penglibatan murid mungkin agak kurang. Okey, sekarang kita terbalikkan skrip. Macam mana pula dengan pembelajaran yang berpusatkan murid? Kat sini, peranan guru berubah. Bukan lagi penyampai maklumat, tapi sebagai seorang fasilitator. Murid pula jadi lebih aktif. Mereka berbincang, selesaikan masalah dan bina kefahaman sendiri. Hasilnya, pemahaman lebih mendalam. Tapi, ia perlukan lebih banyak masa dan perancangan yang rapi. Jadi, kalau kita letak sebelah menyebelah, apa bezanya? Jom kita tengok perbandingannya. Perbezaan ketaranya ada pada 3 benda: fokus, cara interaksi dan hasil akhirnya. Satu pendekatan lebih kepada push maklumat, satu lagi pula tentang pull atau membina ilmu. Senang cerita macam ni, satu tu fokusnya mengajar dan satu lagi fokusnya belajar. Jadi, mana satu yang terbaik? Atau mungkin masa depan pendidikan adalah gabungan kedua-duanya sekali?